Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim untuk menyaksikan hari perlawanan yang ke-10 Liga Super Malaysia 2025-2026. Pertemuan di antara Johor Darul Takzim menentang Melaka, di mana ini merupakan aksi yang ke-10 bagi JDT dan mereka mencari kemenangan yang ke-10 dalam saingan Liga untuk musim ini. Sambil Melaka pula ini merupakan perlawanan yang ke-7 dengan kemenangan pertama menjadi buruan selepas hanya 3 seri dan tewas 3 kali. Dengan ketiadaan Arif Aiman, kalau kita lihat balik daripada susunan formation, Oscar Arribas bermain di tempat di mana kedudukan Arif Aiman, dan kita tahu juga beliau adalah seorang pemain yang baik. Satu antara dari Afiq terlepas di situ, tetapi tidak dari tindakan sempurna yang dilakukan oleh Jonathan Silva. Namun persoalannya, apakah Afiq berada dalam kedudukan onside atau sebaliknya? Jaringan itu disahkan untuk Jonathan Silva meletakkan Johor Darul Takzim di depan. Ini merupakan jaringan yang pertama peribadinya dalam saingan Liga Super. Ya, gerakan-gerakan sebegini yang kerap dilakukan oleh pemain-pemain pasukan JDT, dan kalau kita lihat balik, tiada siapa pemain yang duduk dekat dengan Afiq Fazail sementara dia membuat larian ke hadapan, dan ya, satu hantaran yang cukup baik di dalam kawasan kotak penalti. Hanya menggunakan satu touch saja untuk membuatkan hantaran kepada Jonathan Silva yang berada di belakang. Itu Davis dari Afiq yang kini diekori oleh dua pemain. Nasib Basarudin kehilangan bola dalam kawasan berbahaya. Kombinasi permainan antara Afiq dan juga Jairo kini Bekson dengan rembatan terus. Pemain yang sememangnya memiliki kemampuan untuk meledakkan percubaan-percubaan dari luar kawasan penalti yang perlu dipantau. Satu hantaran dan juga satu tandukan daripada siapa lagi kalau bukan Bekson, yang diberikan ruang tanpa cabaran. Biarpun tandukan itu tidaklah terlalu laju, tetapi sudut tersebut sukar untuk diselamatkan oleh Haziq Aiman. Nacho Mendes, satu kuisan yang bijak untuk melepaskan Heberty, dan tenang tindakan dari Heberty. Dia membuat jaringan ini nampak mudah. Untuk satu permulaan yang baik bagi Johor Darul Takzim. Jadi separuh masa yang pertama mereka mendapatkan jaringan awal menerusi Jonathan Silva. Kali ini permulaan babak yang kedua, pemain gantian Heberty untuk gol yang ketiga. Ya, cukup bijak pemain JDT menekan di kawasan tengah, dan ada satu lorongan yang baik terhadap Bekson. Dan Bekson hanya membuat satu sentuhan ataupun sentuhan yang pertama untuk membuat assist kepada Heberty yang membuat larian ke hadapan. Untuk Melaka bertahan. Oscar Arribas, satu lagi hantaran. Dapat disentuh dan percubaan masuk. Teto Martin. Dengan rembatan dari luar kawasan penalti yang gagal diselamatkan oleh Haziq Aiman. Nampaknya pesta sudah bermula untuk JDT. Cukup ketara daripada pemain JDT. Mereka tahu bila untuk menekan, dan mereka tahu juga bila untuk mempercepatkan pergerakan bola apabila mereka cuba melakukan serangan. Jadi Bekson dengan kawalan bola pertama yang baik dan tindakan penyudah yang cukup sempurna. Namun dia dinafikan. Apakah ada bendera yang diangkat atau jaringan itu akan disahkan? Betul, mereka mempercepatkan pergerakan bola jika ada ruang, walaupun ruang itu agak sedikit. Ya, dan pengadil mengesahkan jaringan daripada Bekson. Dan ya, satu gerakan yang baik, cepat, dan first touch juga cukup baik, cukup bijak daripada Bekson di dalam kawasan kotak penalti.
Dan apabila dia membuat tamparan yang pertama dan ini satu hantaran daripada Nacho terhadap Vincent yang membuat larian ke hadapan, first touch yang baik dan dapat menggelicik Irfan Zakaria yang berada di hadapan dan membuat percubaan menggunakan kaki kiri untuk menewakkan Haziq untuk mendapatkan jaringan tambahan untuk pasukan JDT. Sebelum ini dia mengawal pergerakan Oscar Ribas. Kali ini dia berdepan dengan Mahadus Sumare. Hantaran dari Heberty. Lagi percubaan terus yang cantik. Setiap sentuhan yang dilakukan oleh Teto Martin di luar kawasan penalti, ianya menjadi dan ianya diterjemahkan kepada jaringan. Hampir sama seperti mana gol yang dihasilkannya sebelum ini. Ya, setuju Izwan. Cuma teknik untuk menjaringkan gol itu saja yang berbeza. Satu sepakan percuma daripada Heberty mencari di kawasan hadapan dan ada tandukan. Sakan yang bertali arus kali ini untuk Jairo, gol yang ke-7. Beksan yang kali yang kedua dia menjadi arkitek kepada jaringan untuk Johor Darul Takzim. Selepas Heberty, giliran Jairo pula mendapat umpanan dari Beksan. Ya, mudah hantaran satu touch di kawasan tengah. Kali ini dibatalkan selepas dua pengesahan offside ataupun tidak memihak kepada JDT. Satu rembatan terus, cantik Azim Rahim. Dia sudah membaca akan apa yang sering dilakukan oleh Shan Azmi. Akhirnya Sihan bolos juga dalam saingan Liga Super. Ini boleh menjadi jaringan terbaik untuk musim ini. Setuju. Tapi bijak Azim Rahim. Selepas ada penguasaan bola dengan pemain JDT, hilang bola Samu Castellejo dan hanya melihat di mana kedudukan Sihan dan terus membuat percubaan menggunakan kaki kiri. Ini mengintai satu lagi jaringan dari situasi yang sama dilakukannya. Itulah kepakaran yang ada pada Heberty. Gagal ditepis keluar oleh Haziq Aiman walaupun dapat menyentuh bola tersebut. Mereka akan dapat mengatasi rekod 100 jaringan dan satu musim seperti 20-23. Tetapi yang pasti malam ini 3 lagi mata menjadi milik Johor Darul Takzim untuk mereka mengekalkan rekod kemenangan dalam 10 perlawanan Liga, mengakhiri saingan di Stadium Sultan Ibrahim. Johor Darul Takzim 7, Melaka 1.